Korang bincang pasal apa ni? Oh, kita orang tengah bincang pasal karangan bahasa Melayu. Karangan? Karangan apa? Yang tajuknya kenangan teman di sekolah tu. Ada. Okey, cikgu sekolah hari ni cikgu nak bagi kenangan teman di sekolah. Okey, siapa yang tak siap hari Jumaat nanti, cikgu akan denda semua duduk kat luar. Oh, baru saya ingat. Mana Haras, Amir dengan Amsyah? Tak tahu? Jom kita cari dia orang nak. Jom. Lah, ini rupanya korang. Dah siap ke kerja sekolah yang Cikgu Farish bagi tu? Belum. Malas nak nombor. Betul. Tunggu kita habis main ni dulu lah. Korang tak takut kena marah dengan Cikgu Farish ke? Buat apa nak takut? Bagus kau, laki. Betul, gentle dengan lelaki ni bos. Bila korang nak habis main? Tahun depan, esok, satu lagi apa Dah, tak korang lah, jom lah. Jom. Kau ingat tak masa kita kena marah dengan Cikgu Farish tu? Sebab kita bertiga tak siapkan kerja sekolah Cikgu Farish bagi tu. Ada. Saya bagi masa 2 minggu siapkan kerja sekolah, tapi korang tak nak siapkan. Ni aku kena beri. Korang kena dua sekarang. Oh, baru aku ingat. Dah lah, kalau macam tu jom kita pergi buat. Jom lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang lah kat sini. Boleh tak kalau kita orang buat sekali? Boleh? Terima kasih. Sama-sama. Mana bagi? Dia pergi ambil buku kat bawah. Oh. Oh, buat apa ni? Kita orang buat kerja sekolah yang Cikgu Farish bagi hari tu. Oh. Aku tak boleh kat sana boleh? Boleh. Ni mak. Mana Amsyah? Oh, dia pergi ambil laptop untuk kita orang. Oh. Biasa ada orang kaya kan. Dia tak ada jam. Lepas tu bapak sampai dia beli. Wah, Sampai. kaya. Ada orang kaya. Ini laptop yang Datuk Azizul bagi je. Yelah. Wah, baik kita tak Azizul. Pasti boleh belajar satu kereta. Okay. Belajar ke Ferrari satu. InsyaAllah kaya. Semalam aku tengok Facebook tau. Ha? So aku terjumpa yang dia kata, kenapa gajah tak terbang? Sebab Sebab boleh. Sebab dia gemuk. Jangan kita sambung kerja dia. Jom. Lupa pula. Password dia apa? Maksud dia, nanti aku beritahu lah. Korang punya kenangan apa tu? Kenangan. Oh, kenangan termanis. Ha? Oh, kenangan termanis kita orang. Sekejap, aku ingat balik. Oh, baru aku ingat. Best tak cerita aku? Sila. Aku dengan Amsyah kena tipu dengan Amir. Oh, yang tu. Oh, ingat kau ni? Tak ada tadi, itu dah lama. Dah lama aku tak. Oh, terlihat ikut. Okey, kenangan manis korang pula? Aku. Kita orang 3 dah. Marilah, jom. Saya tahu. Dia jadi kain black kan ada kain black kat Gaza duduk. Apa itu? Kain Gaza duduk. Tak lawaknya. Best tak cerita aku tadi. Boleh lah. Best. Kan. Tapi mana kau dapat teka-teki tu? Fikir pakai datang. Bakis lah Bakis. Tadi kan sekejap je. Betul tu. Cari dia je. Jom lah. Jom cari. Jangan cari. Bosan lah kalau tak ada. Bosan. Boleh bola-bola lagi. Bosan. Assalamualaikum.
Aduh. Alamak. Jeng jeng jeng. Aku aja lagi sama mana? Aneh sih ajaib. Kasih apa Syah? Aku tahu keluar dari mana tu. Cik keluar dari perut. Sebab berat aku pasal. Kenangan kau tu apa? Ha, kenal aku dah. Kenangan Seorang lucu sorry sekejap. Baikis, jom kita pergi rehat nak. Kita rehat ni, jom ke kantin. Okey, kejap. Duit belanja aku tertinggal. Aduh, macam mana ni? Tak apa, aku ada duit. Sekejap Nah, untuk kau. Wah, banyaknya. Terima kasih. Sama-sama. Jom kita ke kantin. Okey. Panjang. Aku tengok. Mana punya cerita lah pasal kepala dia hilang di tandas. Tak tahan dia. Dah aku ngantuk lah. Dah balik rumah, tak tidur. Besok dah sekolah. Dah. Nak dia pelajari. Tidur balik. Aku esok ikut arah. Aku ikut. Okey, gini dulu lah. Terima kasih Datuk. Nampaknya kita orang lain kena kemas kan? Tolong kemas. Terima kasih. Okey. Apa khabar semua? Murid-murid, dah siap ke kerja sekolah cikgu? Hari ini Cikgu Farish tak ada. Jadi Cikgu Farish pesan kepada kamu bahawa hari ini hari last kamu tuition. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih kepada guru-guru SKKP yang telah mengajari kami, yang telah mendidik kami dan perkenalkan menjadi baik. Saya harap guru-guru SKKP dapat membanggakan sekolah ni supaya SKKP bertambah maju dan popular. Terima kasih. Sebelum saya memulakan ucapan, saya nak berterima kasih dekat Pak Limah Raya sebab banyak membantu kami daripada kosong bab-bab PSS ni sampai lagi tahun semua bab-bab PSS ni. Harapan saya dekat sekolah ni, semoga sekolah ni lebih maju dan sukses bila saya dah memasuki alam sekolah ni. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada PSS yang sudi mengajar saya dan juga kawan-kawan saya untuk menjadi PSS yang lebih okey lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar kami. Lepas tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mak Limah Rahaya kerana membimbing kami dalam menjayakan studi PSS ni. Terima kasih kepada atas guru-guru yang membimbing kami, yang mengajar kami sejak dari darjah 1 lagi. Kami sayang sekolah kami. Baiklah, terima kasih juga kepada Haras, Amir, Kisha, Badrul, Farisha atas kesediaan membantu saya dalam menguruskan TV PSS SK Kampung Bernama. Terima kasih.